Okey guys, hari ini kita ada Mitsubishi ASX datang ke tempat kami all the way daripada Johor Bahru singgah ke tempat kami untuk refurbish absorber. Owner bagi tahu saya absorber ni memang agak lembut dan berbuai-buai. Selain daripada itu, plus pula ada bunyi-bunyi yang tidak menyenangkan. Jadi untuk memastikan lagi, kita terus masuk dekat tester machine untuk kita dapatkan bacaan reading ground contactnya untuk kita baca kelembutan pada absorbernya. Jadi you guys kat sini boleh nampak kita test depan kiri 21, depan kanan 26, belakang kiri 39 dan belakang kanan 32. So bacaan ground contact yang terlalu tinggi membuatkan kereta ni memang akan rasa berbuai. Jadi sebab itu kami buka absorber ni, kemudian kita try tekan menggunakan tangan. Kita tengok keras ke tidak. Memang lembut guys. You guys boleh tengok depan dan belakang memang sebelah tangan pun boleh tekan. Sebab itulah kereta ni memang akan rasa berbuai. Jadi untuk mempercepatkan proses, kami adakan ready stock untuk kita swap absorber untuk mempercepatkan prosesnya. Jadi sebelum kami pasang, kami tekan dulu absorber ni depan dan belakang dan memastikan yang absorber ni lebih keras daripada yang asal. Jadi selepas kami dah tekan semua dan memastikan semua absorber dalam keadaan baik, so kita pun pasang ke empat-empat side, depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. Kemudian saya sendiri ambil kereta ni untuk kami test dan kita nak rasa macam mana compression dan rebound dia, adakah sama seperti yang sebelum ataupun berbeza. Tetapi ternyata memang berbeza. Memang rasa lebih firm, memang rasa lebih padu dan lebih comfort. So selepas itu kita masuk dekat tester machine, reading machine semula untuk kita dapatkan bacaan ground contact adakah sama ataupun berbeza. So you guys boleh nampak kat sini depan kiri 15, depan kanan 15, belakang kiri 14 dan belakang kanan 16. Jadi bacaan ini memang sangat berbeza daripada yang awal untuk kita buang rasa berbuai itu. Jadi kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Mitsubishi ASX ataupun apa jenis SUV ataupun MPV, ada masalah berbuai ataupun ada masalah bunyi yang tidak menyenangkan, kalau nak settlekan senang saja. Masuk di link bio dan ada nombor yang tertera di paparan skrin ni. Apa lagi? Roger saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan Rival Auto whack the corner. Bye bye. Assalamualaikum.